Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Para penonton yang dikasihi sekalian, selamat datang ke rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman. Kita sampai pada episod ke-60. Alhamdulillah. Tanda kiamat yang ke-96 dah, hampir 100. Tuan-tuan, para pendengar, sidang penonton sekalian, Kisah Hidup Akhir Zaman sebuah rancangan yang menghimpunkan semua tanda kecil kiamat, insya-Allah. Saya akan cuba untuk buat main semua tanda kecil kiamat yang berjumlah 100 lebih, insya-Allah. Kemudian kita akan masuk ke tanda besar kiamat yang utama, iaitu 10 yang Nabi sebut. Kita akan hurai panjang lebar, insya-Allah. Itulah tujuan Kisah Hidup Akhir Zaman. Kita kongsikan hadis-hadis ni sebab apa, tuan? Bukan untuk tinggalkan kerja hakiki kita di dunia ni, kemudian duduk di gua dalam hutan atas bukit, tinggalkan tanggungjawab sebagai pemimpin kawasan, ayah, penyelia kilang, seorang suami, anak dan sebagainya. Bukan. Tetapi Kisah Hidup Akhir Zaman bertujuan untuk sama-sama buat persiapan. Bermuhasabah diri masing-masing. Kita ni terlibat tak? Tergolong tak dalam kumpulan yang disebutkan oleh Nabi SAW? Iaitu kumpulan-kumpulan yang leka, lalai, fasik, yang merupakan tanda kiamat kecil di akhir zaman ini. Jadi itulah punca saya bersama dengan tim kita kongsikan Kisah Hidup Akhir Zaman. Tanda kiamat yang ke-96 ni apa tau? Menakutkan. Iaitu Nabi kata akan sampai satu zaman setiap daripada kamu, saya, kita semua, laki-laki dan perempuan, pilihan ketika itu dalam kehidupan seharian sama ada menjadi orang fasik ataupun orang yang dituduh, digelar oleh masyarakat sebagai kolot ketinggalan zaman. Arab panggil ar-raj'iyah. Ar-raj'iyah. Nabi sebut al-ajaz. Nabi guna perkataan al-ajaz, dan para ulama hadis ketika membincangkan hadis ini, mereka kata iaitu apa ajaz yang dimaksudkan oleh Nabi? Ar-raj'iyah, kolot. Kita praktis agama di akhir zaman. Ketika kita mempraktiskan agama di akhir zaman, seperti tak amalkan riba. Orang kata ni, zaman lah orang tak kira dah halal haram riba ni. Lah ni, zaman orang nak pakai kereta elok, rumah elok, pakaian elok, makan makanan yang elok. Orang tak bahas dah halal riba ke halal haram. Orang tak bahas. Jangan duk 40-an, 30-an sangat. Ni zaman moden. Itu bahasa dia. Bahasa itu tepat 100% pada hadis yang Nabi sebut sebagai tanda akhir zaman, iaitu tengok hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda,
Ya'ti 'ala an-nasi zamanun yukhayyaru fihi ar-rajulu baina al-'ajzi wal-fujur. Faman adraka dhalika az-zaman falyakhtari al-'ajza 'ala al-fujur. Subhanallah. Siapa faham bahasa Arab? Seronok kita baca hadis Nabi direct. Saya terjemahkan insya-Allah. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, akan sampai satu masa kepada kita semua, manusia, kita semua, ya'ti 'alan nas, akan mai kepada semua manusia satu zaman, satu masa. Tuan-tuan hayati makna ni, tuan-tuan tengok, mai dak gi zaman ni. Kita duduk dak gi zaman ni. Nabi kata akan mai satu zaman kepada hampa semua, kita manusia umat Nabi. Satu orang Muslim, lelaki ataupun perempuan, dia di antara dua pilihan dalam hidup dia. Tiap-tiap hari dalam hidup dia, dia di antara dua pilihan. Bainal ajzi wal fujur. Sama ada dia akan dipanggil sebagai kolot, tak up to date, dia tidak up to date, ataupun dia kena pilih untuk menjadi fasik. Supaya dia diterima oleh masyarakat, dipandang oleh masyarakat sebagai up to date. Supaya dia dipandang oleh masyarakat sebagai trend, ikut trending, ikut trend. Dua pilihan. Dia nak kahwin, kalau ikut duit, kalau ikut takat simpanan ada 15,000 ya, nak kahwin, nak buat dua-dua belah, laki perempuan kan. Maksudnya sederhana sangat lah. Tapi tak ikut trend pula. Tak ada baju pengantin 3 pasang, 4 pasang. Kalau ikut trend, mana ada baju pengantin sepasang? Mesti 3-4 pasang. Nak tangkap gambar, resepsi lagi. Kenuri belah laki, kenuri belah perempuan. Pertunangan lagi. Paling sikit 5-6. So, buat pinjaman. Kena buat pinjaman. Sehingga buat pinjaman bank RM40,000 untuk berkahwin. Duit dah ada 10-15,000, buat lagi 30,000. Terpaksa berhutang. Kadang-kadang memilih hutang yang ada riba. Ambil hutang yang ada riba juga. Sebab apa? Sebab orang kata, apa hang orang lain menikah, buat pelamin bagai, orang buat resepsi, orang buat, orang takut gambar lah. Orang sewa videographer, fotografer lah, banyak. Mana ada 300? Semua banyak 500, 1,000, 1,500. Hak lagi mahal 3,000. Fotografer saja 3-4 orang. RM4,000. Perbelanjaan banyak itu kadang-kala tidaklah haram, tidaklah makruh bahkan. Tetapi bagi orang kebanyakan sampai terpaksa berhutang, guna riba dan sebagainya, semata-mata nak raih trend. Dia telah membuat pilihan untuk menjadi orang fasik. Nabi sebut apa? Saya baca. Faman adraka dhalika zaman. Siapa yang sempat hidup pada zaman itu. Kalau tak ikut trend, orang panggil kolot. Tak dedah aurat, orang panggil kolot. Dalam keluarga dia, semua kebanyakan dedah aurat. Kebanyakan pakai ketat. Tiba-tiba dia dengan anak-anak dia latih pakai tudung. Semua pakai tengok. Semua pakai tengok. Dengan pandangan yang sinis. Pandangan perli. Lain, sebab nampak lain. Nabi kata, ketika kamu hidup pada zaman itu, manusia di antara pilihan setiap hari untuk dituduh kolot ataupun membuat perkara maksiat, fasik. Nabi kata apa? Falyaktaril ajza 'alal fujur. Pilihlah untuk kalian dituduh kolot daripada melakukan maksiat dan perkara fasik. Fujur ni benda fasik, benda dosa. Nabi kata biar manusia panggil kamu sebagai kolot. Kamu masuk mall, kamu je yang pakai, yang tutup muka, kamu je yang pakai pakaian labuh tutup. Suami kamu saja yang pakai jubah tutup pakaian sunnah.
sehingga orang tuduh kolot. Tak ada, orang kata ni zaman ni 2025 ni orang tak ada dah pakai pakaian yang Islami tak ada dah. Dihina, diperli, disinis begitu. Nabi kata falyakhtar la ajiz 'anil fujur. Tak apa, aku, itu pesuruh Allah, seolah-olah berkata kepada kita, pilih untuk dituduh kolot, tak masalah, daripada kamu memilih untuk melakukan dosa fasik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak sebut juga, tuan-tuan, di dalam kita di Malaysia ni ada kumpulan agensi penguatkuasa ataupun pasukan beruniform di Malaysia ni punya rosak budaya dalam tu dengan budaya rasuah. Hidup membumi, berakar, dah jadi kronik, dah jadi penyakit yang menular berakar umbi, dah jadi kanser tahap 4. Sehingga yang tak ambil rasuah, tuan-tuan, kalau ada 20 anggota, kalau seorang tak ambil rasuah, sampai orang lain diperli beramai-ramai, disinis beramai-ramai. Dia kata ni bukan zaman dia. Jangan buat warak, ni bukan zaman dia. Jangan buat alim. You jangan buat alim lah. Ini bukan tempat dia. Ini bukan tempat dia sebut. Sebab ramainya yang menghidupkan rasuah. Hampir setiap sehari, setiap minggu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya nak pesan kepada semua orang, termasuk diri saya dan kita semua. Nabi pesan kat kita, falyakhtar al-ajiz 'alal fujur. Pilih untuk dituduh sebagai kolot, tidak ikut trend, tidak ikut budaya rosak yang berlaku dalam agensi tu. Pilihlah, Nabi kata, untuk menjadi seorang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan prinsip Islam, dan walaupun dituduh sebagai kolot. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk kali ni. Semoga tanda kiamat yang ke-96 ni menjadi, orang kata apa, sempadan, panduan untuk hidup kita. Bagi tahu ke anak isteri kita, kita dah ada zaman ni. Yang ni, tuan-tuan, jadi dah. Tanda-tanda kiamat kecil ni, payahlah nak jumpa yang belum berlaku. Hak ni sudah berlaku. Ada dalam masyarakat kita, cuma belum sampai ke muncak dia. Banyak hari ni. Contoh-contoh yang saya buat tadi, itulah yang realitinya. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dan ahli keluarga kita. Amin. Kurniakan kepada kita semua iman yang kuat, hati yang tidak berbolak-balik, teguh di atas landasan yang benar bersama para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mu'tabar, yang mu'tamad. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.